Aduh, sakitnya. Apa ni? Alah, sekejap lagi dah, lambat dah ni. Kejap. Inovasi bermula dengan keberanian mencuba? Sains? Apa tu? Sarah, awak tengah cari apa tu? Zahira, Ifah. Saya tengah cari petunjuk-petunjuk ni. Boleh kami berdua ikut sekali? Oh, mestilah boleh. Korang tengok tu. Petunjuk lagi lah. Teknologi. Jom duduk sana. Oh, jom. Korang tengok tu. Petunjuk lagi lah. Engineering. Mana ni? Penatlah. Mana ni? Korang, dia pergi sana. Jom. Apa kata kita pergi kat pokok yang kat sana tu? Jom. Tu dah jumpa. Yeay, dah jumpa. Matematik. Korang, jom kita pergi susun ke semua petunjuk-petunjuk ni. Jom. STEM. So diggity 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 hey diggity 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 hey diggity 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 hey diggity 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 hey. Assalamualaikum Guru Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kongsikan pandangan tentang Carnival STEM? Okey. Pada saya Carnival STEM ini dapat membudayakan pendidikan sains dan teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui pelbagai aktiviti yang menarik, kreatif dan berinovasi. Okey, program ini juga dapat meningkatkan minat murid terhadap STEM, mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi serta memberi pendidikan awal kepada peluang pendidikan dan kerjaya dalam bidang berkaitan dengan STEM. Apakah harapan Guru Besar untuk murid selepas program ini? Okey, sebagai guru besar saya berharap Carnival STEM ini akan dapat memupuk minat murid, kreatif dan semangat ingin tahu dalam kalangan murid terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Okey, melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan, diharapkan murid dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di dalam bilik rajah ke dalam situasi sebenar serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Okey, selain itu saya berharap program ini dapat mencukir bakat dan juga potensi murid dalam bidang STEM serta dapat melahirkan generasi yang berani, mencuba, berinovasi dan mampu menyelesaikan masalah dengan bijak.
Okey, karnival ini juga diharapkan dapat memperkukuhkan kerjasama antara pihak sekolah, okey, ibu bapa, komuniti dan juga agensi luar dalam usaha untuk menyokong pembangunan pendidikan STEM itu sendirilah. Okey. Akhir sekali saya berharap semoga karnival STEM ini dapat menjadi pemangkin kepada pembentukan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi dan bersedia menghadapi cabaran dunia pada masa akan datang. Jadi selaras dengan aspirasi pendidikan iaitu selaras dengan aspirasi pendidikan negara sesuai dengan moto STEM itu sendiri iaitu celik sains dan teknologi. Terima kasih atas ucapan yang penuh inspirasi. Okay, sama-sama.